Udara dan pagi yang indah melambangkan ketenangan. Inilah lokasi pakcik yang pakcik pilih dengan kelilinginya pokok-pokok pine, ibarat berada di luar negara tetapi dalam negara sahaja. Terima kasih kerana support pakcik untuk lebih banyak betul berpuluh ribu yang menyaksikan kemah baru pakcik. Dah hari ni pakcik nak belanja kemah ni. Jom kita masuk tengok setup pakcik dekat dapur dulu. Alright. Okey. Yang penting pagi-pagi pun sejuk. Pakcik kan suka kemah ni sebab dia besar dan kita tak terasa terhimpit dan terkongkong. Untuk korang yang ada family yang besar, satu kemah pun dah cukup dah. Jom masuk. Alright. Hari ketiga pakcik dan pakcik pun dah orang kata masih lagi kekal untuk masak. Kita masak dekat sini. Kejap kita nak masak BBQ. Tapi dekat dalam ni pakcik ada buat hiasan biasalah. Mata memandang dengan equipment ni. Dan pakcik nak bagi satu tips untuk korang. Kalau korang pergi camping, barang-barang camping ni jangan campur dengan barang-barang rumah dapur. Letak satu tempat. Macam rempah-rempah ni semua sama. Nah, ini air minum dengan air yang basuh tangan atau basuh barang. Tisu penting. Tisu basah untuk korang semua senang nak basuh tangan, basuh pinggan dan sebagainya. Mari pakcik tunjukkan untuk korang. Rak ni sangat penting. Ada teko, ada kuali, ada periuk. Cukup. 3 benda tu. Tapi yang ini 4/4. Alhamdulillah kan 4/4 ni memang dari dulu pakcik memang suka sangat orang kata mangkuk, pinggan dan juga cawan. Bagi pakcik ini adalah jiwai camping punya aura. Dan yang ini kalau korang tengok dah 3 hari dah masuk ni. Pakcik buka memang masih kekal dan ais masih elok lagi. Inilah dia. Dan pakcik nak tunjuk kat korang sikit persekitaran ni. Kalau korang ada rasa nak jiwa-jiwa, bolehlah gantung macam-macam macam kita punya dan sebagainya. Korang tengoklah dalam pakcik punya ni. Tapi pakcik dah ubah sikit. Ni pakcik nak tunjuk dekat bahagian luar. Kat mana logonya? Pakcik nak tunjuk. Jom pakcik tunjuk logo kemah pakcik. Mungkin ramai yang tak nak tahulah, tersoroklah. Dekat mana? Apa nama logo? Apa nama brand tent pakcik? Ni pakcik tunjukkan. Dia ada kat sini. LNT. Semalam hujan lebat tapi tetap elok lagi. LNT. LNT ni adalah Leave No Trace. Untuk korang yang menjadi camper, kita tahu kan, untuk menjaga ke persekitaran yang kondisif kan, korang kena jangan meninggalkan sampah sarap, jangan meninggalkan barang-barang yang korang dah tak perlu sampah sarap, bawa masuk dekat dalam kereta dan buang. So, pakcik siapkan di luar. Sebelum ni kat dalam kan, pakcik siapkan kat luar. Pakcik tambah sebab kawan-kawan pakcik ni ada bawa juga. Dan pakcik nak duduk lah. Bila kita duduk ni, kita dapat persekitaran yang okey. Sambil ada juga hemok-hemok yang ada kat sini. So pakcik duduk kat sini. Bukan dalam kemah, jadi kita akan rasa feeling yang sangat best. So keliling ni kita letaklah lampu-lampu yang menarik. So kita minum petang kat sini sambil-sambil lepas masak semua. Hidang kat sini, tak adalah kita duduk bawah kemah je. Bersama pakcik, hari ini kita berada di Fraser Hill sebenarnya. Terima kasih Fraser Hill dengan alam semua jadi yang sangat nyaman bersama pakcik. Pakcik camping mesti ada wow!